Cikgu nak terangkan, berhenti dulu, tengok dulu kalau tak nanti awak tidak akan memahami apa yang ada ni. Okey, dengar dulu. Okey kelas, ini bahagian yang paling penting kerana macam saya cakap dengan awak banyak kali, okey, ramai yang fokus pada kebat, yang konstruk kebat mengaplikasi, menganalisis, menilai reka cipta, tapi sebenarnya foundation yang paling penting awak kena tahu, awak kena faham. Dan yang paling susah nak faham, di mana kamu kena dengar betul-betul kelas yang cikgu berikan, dan kalau tak faham, silalah berikan feedback. Cikgu tak faham cikgu. Saya akan terang lagi, supaya kamu faham. Dah faham, baru boleh buat soalan kebat. Kebat ni sebenarnya hanya settle jika mengetahui dengan memahami itu settle. Faham tak? Okey. So kelas, hari ini saya akan pergi kepada satu perkara abstrak. Okey, satu perkara yang abstrak yang sukar untuk pelajar berikan. Jadi saya menggunakan pendekatan contextual learning. Contextual learning ni maksud saya akan gunakan analogi. Okey, saya akan gunakan pengetahuan dan juga pengalaman yang lepas untuk saya hubungkan dengan pelajaran kita hari ini. Boleh? Okey, dan jika kamu fikir terlalu thinking out of box, silalah angkat tangan, cakap cikgu, saya tak tahu apa benda cikgu cerita ni. Nanti saya akan terang lagi guna kaedah lain. Boleh? Okey. Sekarang kelas, kalau kita perhatikan dalam tajuk ini, mol ni, sebenarnya calculation tentang mol ini simple tau. Kamu hanya gunakan dua saja. Okey? Okey, dengar dulu. Hello, dengar dulu. Nanti tak faham. Okey, kamu hanya dua saja, iaitu kamu akan gunakan bahagi dengan darab. Problem arise because they haven't learned about ions, molecule, ionic formula, chemical formula. That's why saya ajar tadi sebatan ion dengan sebatan covalent. Saya ajar tentang atom, ion, molekul dan so on. Supaya jelas kat situ. Boleh? Okey, part tu kita dah buat. Okey, seterusnya kita nak lihat. Okey, yang pertama, you can measure mass, volume, you can pieces. But what is mole? Mole ini ialah bilangan. Kita mengira bilangan. Bukannya lalat, bukannya binatang. Okay, kalau you type dekat YouTube, dekat internet, mole ni, kalau saya tanya, is number 1 mole gold is equal to 1 mole of silver? Putri, 1 mole gold sama tak dengan 1 mole silver? Sama. Betul ke sama? Ni gold dengan silver ni. Satu benda yang tak sama ni. Kenapa you kata sama? Okey, sebab bila kita guna perkataan mol, kita bukan lagi tengok bahan itu. Kita tengok bilangan dia. Okey, contoh kan. Saya ambil contoh di sini Okey. Satu pasang sama satu pasang walrus sama dengan satu pasang gus. Walrus dengan gus ni memang tak sama. Yalah gemuk, bertaring gitu kan. Okey, dengan gus tu kan, berikut. Tetapi bila saya sebut satu pasang, automatic we don't care the type of animal. We just look at the numbers 2 to 2. 2 kepada 2. Kau faham tak? Jadi kalau saya tanya, 1 pair of walrus is equal to 1 pair of goose? Of course, same number. How many? 2 kepada 2. Itu konsep sebenarnya. Okey, jadi 1 dozen pun sama. Kalau saya tanya, telur dengan donat sama tak? Oi, mana sama? Telur dengan donat tak sama. Tapi kalau saya kata 1 dozen donat, 1 dozen telur sama dengan 1 dozen donat. Yes, sebab 12 kepada 12. Faham